Baiklah murid-murid, saya Cikgu Noliana binti Zakaria akan meneruskan pembelajaran kita pada hari ini, iaitu berkenaan pantun. Baiklah, mari sama-sama kita lihat ciri-ciri pantun. Pantun boleh dibahagikan kepada dua jenis, iaitu pantun 2 kerat dan pantun 4 kerat. Pantun 2 kerat terdiri daripada 2 baris. Baris pertama ialah bahagian pembayang. Baris kedua ialah bahagian maksud. Setiap baris dalam pantun mempunyai 4 hingga 5 perkataan. Setiap baris dalam pantun juga mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir bagi pantun 2 kerat adalah sama, iaitu A. Seterusnya, pantun 4 kerat pula terdiri daripada 4 baris bagi setiap rangkap. Baris pertama dan kedua ialah bahagian pembayang. Baris ketiga dan keempat ialah bahagian maksud. Setiap baris dalam pantun mempunyai 4 hingga 5 perkataan. Setiap baris dalam pantun juga mempunyai 8 hingga 12 suku kata. Rima akhir bagi pantun 4 kerat adalah secara berselang-seli, iaitu AB. Baiklah, mari kita lihat pantun 2 kerat. Contohnya, emas perak, tembaga suasa, malas bergerak, tidak merasa. Maksud pantun ini ialah orang yang malas berusaha pasti tidak akan mendapat apa-apa manfaat. Murid-murid dapat melihat baris pertama pantun adalah bahagian pembayang, manakala baris kedua pula ialah bahagian maksud. Murid-murid juga dapat melihat perkataan akhir ataupun rima akhir pada baris pertama, iaitu suasa, diakhiri dengan A. Juga sama pada baris kedua, iaitu A. Jadi, dapat disimpulkan bahawa pantun 2 kerat berakhir dengan rima yang sama, iaitu AA. Seterusnya, mari kita lihat contoh pantun 4 kerat. Pulau Pandan jauh ke tengah, gunung Daik bercabang 3. Hancur badan dikandung tanah, budi yang baik dikenang juga. Bagi pantun ini, kita dapat lihat pada baris pertama dan kedua ialah bahagian pembayang. Manakala baris ketiga dan keempat ialah bahagian maksud. Rima akhir untuk pantun 4 kerat tidak sama seperti rima akhir pantun 2 kerat, iaitu rima akhirnya secara berselang-seli, iaitu AB. Dapat dilihat pada baris pertama, iaitu perkataan tengah, berakhir dengan rima sama dengan berakhir dengan baris yang ketiga, iaitu tanah. Manakala rima akhir bagi baris kedua, iaitu ga, sama dengan baris keempat, iaitu ga. Jadi dapat disimpulkan rima akhir bagi pantun 4 kerat ialah AB.